Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Aina Zaha. Okey, korang semua apa khabar? Saya harap korang semua yang tengah tengok video saya ni sihat-sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Okey, saya alhamdulillah sihat hari ni. Hari ni hari Selasa, 23 hari bulan guys. 23 hari bulan September. New video. New video. Sebab video dah habis, dah idea macam-macam dah habis. So now hari ni kan saya nak bawa korang, saya punya plan lah, saya nak buat vlog seharian. Seharian. Tapi macam panjang sangat. Tapi kan yang kelakarnya kan, saya ada baca satu komen. Dia kata saya tengok video saya tengok video awak, dia kata. Saya tengok video Aina sambil lipat baju. Saya terbayangkan apa tau? Betapa bosannya video saya. Betapa bosannya video saya. Lepas tu video panjang-panjang. Baik aku lipat baju je lah. Itu saya punya fikiran lah, kelakar kan. Tapi it's okay. Tak apalah, korang enjoy je dengan video saya yang tak seberapa ni. Okay. Sorry. Terketawa over Astaghfirullahaladzim. Jangan ketawa. Relax. Bukan, kelakar sangat saya baca komen tu. Astaghfirullahaladzim. Okay, relax dah. Okay, lepas tu kan saya ada baca komen yang pasal orang minta beli kat mana barang-barang niaga saya tu. Okay, semua barang-barang saya beli tu saya ada cakap dekat TikTok dengan Shopee. Cuma saya tak bagi link lah barang-barang tu beli kat mana. Sebab tak ada masa saya nak edit saya punya description description. Macam tu lah ayat dia dekat bawah YouTube ni kan ada tulis-tulis tu kan. Saya dah tak ada masa nak buka laptop, nak ambil link tu. Tapi kat handphone boleh je, tapi dia leceh sikit. Ambil masa lama. Sebab saya ada banyak kerja nak buat. So macam dulu raja dah buat macam tu sebab saya ada masa. Sekarang macam dah tak ada masa dah nak buat macam tu. Sorry guys. Tapi kalau korang DM saya, PM saya personal, bolehlah saya cuba bagi link dekat personal tu. Kalau nak letak dekat description tu susun semua tu, idok lah. Macam bukan saya tak nak bagi. Korang DM je tepi, okey? Lepas tu kan kadang-kadang saya sempat je nak reply. Kadang-kadang saya sempat baca. Kadang masa saya reply, masa saya baca je. It's okay lah. Sorry korang, nanti saya cuba sedaya upaya. Lepas baca terus balas je komen korang. Janganlah tangguh-tangguh kan. Kesian korang tunggu-tunggu ni. Okay, sekarang ni saya kat bilik anak saya ni. Anak saya tak nak tidur. Tengok ni. Baby. Bila nak tidur? Dia tahu yang saya hari ni saya nak buat konten. Dia memang tahu saya nak buat vlog hari ni. Semualah saya nak buat. Sebab hari ni memang betul-betul saya dah setkan yang 23 hari bulan September memang saya kena buat video. Sebab saya nak buat konten lah. Yelah, sebab saya punya video dah habis, kena buat. Jadi esok nanti nak kena post video baru. Jadinya dia tahu. Semalam dia relax je tidur tau, lama siang. Daripada pukul 8 sampai pukul 12 dia bangun. Dengan kenyangnya perut dia. Tapi hari ni tidak. Lain pula. Saya tak tahu je. So saya macam malas lah nak layan dia punya kerenah dia kan. Dia tak nak tidur, kita pun tak apalah, kita buat video sambil yelah jaga dia ni kan. Tak nak tidur ni, main-main kan. Okay, banyak cakap pula cerita. Tak apalah. Lepas tu ada orang komen, kenapa video saya panjang-panjang sangat? Video saya panjang-panjang sangat. Sebab saya suka video panjang ni. Sebab apa? Sebab saya suka tengok video balik. Saya letak awak kat sini lah. Kejap. Sebab saya pakai tripod, senang sikit. Tripod ni memudahkan kita kerja. Tengok dah lepas tekan tangan. Mendongak kan kita. Mendongak je tu Okay. So plan yang pertama hari ni saya kena masak dulu. Hakikatnya sebenarnya saya kena tidurkan baby. Tapi dia cakap baby tak tidur lagi. Biar je lah dia main-main dengan dia punya toy dia sendiri. So kita kena masak. Hari ni saya nak masak tom yum putih. Simple je. Campak, rebus. Dah siap. Jadi tom yum. Senang kan?
Lepas tu yang kedua, ni saya punya plan tau. Saya tak tahulah jadi ke tidak, kita tengok je. Lepas tu yang kedua, saya lepas masak, mungkin saya nak buat kopi. Kopi mocha pot tu. Semalam saya dah test tau. Saya tak sempat nak buat unboxing, saya terus buka pam kopi tu. Malah nak siap-siap, nak set semua sebab kita nak cepat R&D. You know. Kita cakap terrojak-rojak pula. Okay, nak tahu tak? Nak tahu tak? Semalam kopi sampai je, terus Zak ambil pisau buka. Terus buka. Terus saya buat R&D. R&D tu maksudnya kita nak test. Kita nak kena cuba sebelum jual. So semalam saya buat pertama kali, dia jadilah sikit. Tapi tak adalah cantik macam orang lain buat mocha pot tu, yang keluar dengan meriahnya. Saya punya tak keluar meriah pun, dia macam lambat sangat nak keluar air kopi tu. Orang panggil espresso. Tapi tak espresso pun sebab kita guna mocha pot. Lepas tu, okay, yang ketiga, plannya dah pas buat kopi. Plan kita buat air kopi lah kan. Kita hari ni saya nak minum air kopi apa sekarang ni favourite saya minum air buttercream tau. Buttercream latte. Memang favourite sangat. Korang kena try rasa. Sebab rasa dia lemak-lemak. Rasa macam lemak-lemak creamy lah. Tapi akhir-akhir dah habis, dia macam yelah, dia lemak. Dia lemak, creamy. Dia macam mual-mual lah. Saya suka macam tu mula-mula. Bila akhir-akhir dia rasa macam wet. Tapi tak wet lagi. Dia macam dah lah. Tapi kan lama sikit macam ketagih lah. Dia nak lagi macam tu. Tapi sedap. Korang kena cuba. Nama dia buttercream latte. Panas ke sejuk, memang semua sedap. Saya suka tu. Sebab saya buat air panas saya tu sedap. Yang sejuk pun sedap. Memang enjoy. Lepas tu yang ketiga, saya dah buat air kopi tu kan. Yang keempat, kita nak saya kena iron baju suami saya. Sebab saya nak make sure jubah-jubah suami saya settle secepat mungkin. Biasa sebelum ni saya rajin dah buat iron baju tu. Ada je kosong saya buat iron. Dah lately ni macam tangguh-tangguh pula, kesian pula baju tak iron kan. Okay, dah pas iron. Pas iron apa kalau sempat pukul 11 nak ambil anak saya lah. Tapi kalau tak sempat, mungkin suami saya ambil. Macam tu lah. Sebab suami saya tak bagi kata putus untuk saya ambil anak saya. Sebab suami saya tengah kerja kat luar. Saya cakap kalau busy kat luar tak sempat, saya boleh ambil kan. Tapi suami saya cakap it's okay, kalau saya sempat saya ambil. Macam tu, dia tak kata putus. Okay lah, awak ambil lah, tak ada. So kita tunggu je jawapan nanti dalam pukul 11 yang tu, ataupun lagi 10 minit pukul 11. Tapi kalau saya punya plan ni siap sebelum pukul 11, bagus, cantik juga kan. Lepas tu yang seterusnya, banyak pula cakap. Ini kita punya susunat nak plan. Lepas tu kita jalan, apa yang jadi kita tengok. Sebab saya target, saya nak buat video daripada pagi sampai malam. Lepas tu esok post. Fresh. Video kali ni memang fresh lah. Sebab dah tak ada video lain dah. Okay, yang seterusnya, lepas ambil anak saya, makan lah. Lapar kan, makan. Kalau saya makan awal. Selalunya lepas masak saya makan. Tapi tengoklah macam mana. Sebab tadi saya sarapan sikit je cokodok macam tu. Suami saya masak cokodok bawang. Lepas tu kan, apa lagi? Tak tahu lagi lah. Itu je lah yang saya punya cadangan plan. Itu je. Nak kemas rumah, semalam dah kemas dah. Saya kalau kemas rumah, dia tak ada selalulah. Tapi make sure rumah jangan berabuk. Kalau berabuk, saya kena kemas. Saya kena sapu lah. Okay, jom kita gerak sekarang. Sekarang pukul 9 guys. Lagi sikit lah, pukul 10. Lagi 10 minit. Lagi 10 minit nak pukul 9. Nampak tak? 8.50 pagi guys. Okay, tu je. Jom kita gerak. Jom. Korang nak tahu tak, masa rakam tadi, tengah buat video, rupanya ada order masuk. Bila order masuk, tengah rakam tak dengar. Dia tak buka, dia tak keluar notification dan tak keluar bunyi. Sebab kita tengah rakam. Sebab tu handphone saya ni, inilah ambil order, inilah rakam, inilah semua kerja kat dalam handphone ni. So macam agak rumit sangat. Macam tadi, rupanya tengah rakam-rakam dah 5 minit pesanan tu dah masuk. Lambatlah saya nak siap. Kesian rider nak ambil, tengah tunggu. Tapi alhamdulillah saya buat laju-laju. Rider sampai je,
Terus saya bagi order. Saya buat order air matcha, air kopi, air coklat, strawberry dekat Shopee. Saya cuma air. Cakap Shopee dengan Grab. So lambatlah siap. So tak apalah, it's okay lah. Sebab biasa saya memang dah agak dah macam kan saya buat video waktu macam ni kan takut order masuk. Dia macam tu. Tak apa, insyaAllah doakan saya ada rezeki lebih, saya upgrade lagi handphone untuk ambil order. Untuk ambil order. Oh, apa tersasul ni? Itulah kelang kabut keribut. Cakap tersasul semua. Lepas tu anak saya pula menangis dia. Dia guling-guling. Sampai ke lantai dia. Biar dia rasa berdikari benda tu. So sekarang ni saya nak kemas dapur kejap. Juga nak masak. Bila tak masak kan lapar pula. Saya ni kena masak awal sebab saya suka makan awal. Suka makan nasi awal. Okay, saya dah bawa anak saya masuk ke dapur guna katil dia. Nampak tak? So saya nak siapkan makanan lauk. Okay, saya letak kat sini. Tapi saya rasa saya tak boleh. Mak singgit pula. Tapi saya tak boleh rakam on 24 jam. Saya kena update je lah kan. Cuma nak beritahu lah. Saya kena, tengok ni. Saya kena kamu kemas. Nak masak semua. Lepas tu baru saya sambung balik. Okay? So let's go. Mungkin saya tak ada video untuk masak tom yum kot. Tak ada. Kalau ada saya bawa lah sikit-sikit. Sebab saya risau order masuk. Macam tadi lah. Tapi tak tentu. Kadang tunggu tak masuk-masuk pun order. Ni mungkin rezeki. Mungkin berkat doa korang juga. Doa korang rezeki saya masuk, insyaAllah. Okay dah. Korang tengok ni anak saya. Dia nangis dah. Ayo sayang. Allah sedihnya dia. Allah. Hai korang. Alhamdulillah saya dah siap masak tom yum. Jom tengok tom yum saya. Tom yum saya dah siap masak. Tada. Panas. So dah boleh makan nasi. Dah lapar menggigil tau. Sebab tak sarapan benda berat. Saya kalau buat kerja berat, kena makan yang berat-berat lah. Tingginya korang. Sekejap, saya pendekkan ni. Sorry korang kalau rumah macam ni rumah saya keadaan. Tutup lah. Okay. So sekarang ni saya nak makan. Tapi disebabkan sebenarnya saya nak makan nasi. Sebab biasa dah siap masak mesti makan nasi lah. Tapi ada ni, semalam tak sempat nak makan. Dah kenyang sangat makan nasi ayam. Yang ni dari Baker Cottage. Bakery Cottage. Tada. Ya Allah, ada warna macam ni. Saya nak makan ni dulu sebelum makan nasi. Tapi pula tak ada tapi makan ni terus. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau makan tempat panas sedap oh. Rangup. Memang dah jadi satu favourite juga makanan ni. Apa nama dia? Tart egg. Egg tart. Telur tart. Tart telur. Ya Allah, laparnya. Yep. Anak saya dah bangun balik. Kejap lagi saya sambung. Okay, saya boleh lepas susukan anak saya. So nak sambung balik makan ni. Susah je nak sambung balik makan. Ada satu tangan dia nak ambil. Saya kena makan kejap. Makan laju-laju ni. Hai korang. Okay, sekarang ni dah pukul apa Alamak, tak tengok jam pula tadi. Kejap.
Dah pukul 2 suku, 2.15 petang. Ha, tengok. Saya tak sempat nak update dengan korang. Yang saya tadi dah makan nasi. Lepas tu, faham lah. Hari ni saya tak tahu kenapa. Saya punya plan agak rosak sikit. Sebab anak saya yang baby tu merakam pula. Hai, tak nak rakam time tu lah motor nak lalu. Saya perasan video saya yang lepas-lepas banyak bising kan. Banyak bunyi lori lah. Tengok tu. Kenapa ni? Sabar je, sabar. Sebab saya tak ada mic. Saya tak boleh lagi mic. Sebab saya... Kenapa saya tak boleh mic? Saya rasa macam terkilan sangat beli mic Armgrass tu. Korang boleh tengok video saya yang lepas-lepas unboxing mic tu. Nama dia Armgrass, tak silap saya. Armgrass ke? Dah lah mahal, 200 lebih. Lepas tu pakai sekali dua. Lepas tu saya simpan berbulan-bulan. Saya tak pakai-pakai sebab masa tu saya start mengandung dah tak boleh nak rakam semua, tak boleh. Saya simpan je lah. Tiba-tiba dah nak ujung-ujung saya nak bersalin, dia hormon. Mood nak buat video tu datang balik. Time tu lah rosak. Time tu dah rosak. Tak tahu kenapa. Sebab tak pakai lama ke apa ke, saya tak tahu kenapa. Sabar je lah. Sebab tu saya macam terkilan lah nak beli mic. Yelah, beli mic memang mahal. Lepas tu tiba rosak macam tu. Hei, sabar je lah. Okay, lepas tu. Okay, sekarang ni disebabkan plan saya agak rosak sikit. Saya lambat lah nak buat air kopi tadi. Lepas tu Alhamdulillah saya tak adalah ambil anak saya pergi sekolah. Anak saya dekat sekolah. Anak siapa? Suami saya dah ambilkan. Tersazul nak cakap. Tak nafas jap. Ambil oksigen kat diri ni supaya cakap tu dengan lancar. Tembus. Okay. Ni bilik. Saya sekarang dekat bilik baju ni, penuh dengan baju kan. Saya tak ada almari. Rumah ni memang tak ada almari baju. Kalau korang perasan, adalah almari baju tu anak saya punya, itu pun dah kopak dah. Tapi almari baju kita orang tak ada. Kita orang memang plan lagi dulu nak beli almari baju. Nak beli tapi tak boleh beli pun. Dah pakai macam ni je. Ni dah lama dah konsep pakai macam ni. Korang boleh tengok video lama-lama. Yang lepas-lepas 2-3 tahun lepas pun saya still pakai macam ni. Ni dah lama konsep macam ni. Siapa rajin tengok video saya, dia tahulah dalam keadaan bilik baju saya pakai macam mana. Okay. So sekarang ni saya sebenarnya nak tidur. Ikutkan waktu macam ni saya tidur. Lepas Zuhur sampai nak ke asar, biasa saya tidur. Saya rehat, saya baring dengan baby lah. Tapi disebabkan kopi saya tak buat lagi. Saya kena buat kopi. Sebab saya dah start buat mocha pot. Bila saya dah start buat mocha pot, saya kena rajin buat kopi. Untuk Untuk praktis lah. Kan? Kita nak jadi pakar dalam kopi ni, kita kena buat training. Kena hari-hari kena ada buat praktikal. Praktikal. Jadi saya kenalah buat mocha pot tu. Nanti Sekejap. Kenapa ni? Tercungap ni. Itulah nak cepat sangat kan. Dia macam tu lah. Korang macam tu tak? Bila dia nak cepat, semua benda dia sebut, dia mesebat, dia orang kata. Okay. Nanti saya dah settle saya punya plan untuk buat mocha pot tu. Dah berjaya. Bukanlah berjaya, maksudnya dah selesai lah. Dia cukup syarat macam sehari sekali pun dah cukup dah syarat dia untuk buat praktikal ni. So, bila dah selesai nanti saya dah buat mocha pot, boleh lah saya tidur kan. Siap awal boleh tidur awal. Macam tu boleh rehat awal. Tapi anak saya tu, baby tu, dia merakam. Saya risau tengah buat kopi. Kopi tu dia lah benda yang kena buat tenang-tenang. Nak buat kopi tu berjiwa dengan tenang. Sebab korang nak tahu tak, buat kopi ni penuh dengan kesabaran. Dia tak boleh, bukan main bancuh kopi macam kopi kampung kan. Tuang kacau siap. Bukan. Serius, saya dah mengalami. Ini belum pakai mesin tau. Kalau pakai mesin agaknya lagi kena, kesabaran tu lagi tinggi guys. Buat benda ni memang kena sabar. Sebab tu orang tengok saya video ataupun saya perasan orang komen, kalau saya tak sabar, saya beli je. Macam tu. Baru saya faham kenapa cakap macam tu. Sebab leceh, nak kena timbang, nak kena
Macam-macam nak kena lah. Itu yang kena sabar. Okay lah, banyak cakap pula kita. So, kita nak gerak. Kita pergi masuk dapur buat kopi ya. Harap-harap baby saya tu bekerjasama dengan saya. Jom, let's go. Saya tak sempat nak unboxing yang ni. Ni saya nak cerita ke? Ceritalah sekali. Saya dah buka dululah. Saya dah buka dulu. Tengok ni. Ni kotak dia. Ni lah kopi-kopi yang untuk buat mocha pot. So ada lagi barang yang saya tak buka lagi, nanti kita tunjuk. Okay, sabar. Kita nak buat air kopi dulu. Yang ni pun saya dah buka dah. Ya Allah, ni kat bawah kursi saya simpan. Ni. Ini apa? Susu. Itu pun susu. Saya simpan stok. Saya beli banyak susu. Ada dekat dalam yang ada 12. Ni saya dah ambil 1. Saya beli 6 yang ni. Tak buka, malasnya nak tarik. Dah tinggal 5 lah. So susu banyak saya simpan stok. Okay, so kita nak masak kopi. Harap-harap nak saya. Okay lah. Ni dia punya filter untuk safety. Saya nak guna yang ni dulu. Saya nak habiskan ni dulu. Saya buka satu-satu lah. Tak nak buka semua. Sebab kopi ni penjagaan dia kena terapi yang... Terapi ke? Rapi lah. Penjagaan tu kena rapi. Korang lori kan? Ada lori. Dengar lori lalu tak? Apa benda cakap ni? Dengar tak lori lalu? Okay, saya ambil dua barang ni. Nak pergi ke dapur. Lagi tak nak barang nak ambil. Tak ada dah. So, jom kita pergi dapur. Tak kat sini. Korang, saya punya... apa tu ni? Ni tadi buat maca pula. Matcha. So, tak tersusun dapur je. Nanti kemas. Sekejap So, kat atas tu, saya punya mocha pot. Ni. Ini mocha pot dia kat dalam ni. Ni tak kat tepi lah dulu. Tak kat sinki dulu. Biasalah budak-budak kalau makan dia bukan reti basuh. Biasalah budak kecil lagi. Tapi kena belajar, kena train. Okay. Ni. Berat tau, dia macam besi. Ni dia punya apa tau. Saya nak kena hafal dia punya nama-nama ni. Ni semua kena hafal. Kata suka kopi, kenalah hafal nama-nama dia kan. Kata sayang kopi, cinta kopi, kenalah tahu nama dia. Orang yang bercinta mesti kenal nama. Okay, lagi apa? Tu je. Sini je lah. So, saya nak kena set up buat cepat. Okay, nanti saya bagi tahu korang macam mana lepas tu. Okay, korang, saya dah siap buat kopi yang masuk dalam tu dah semua. Tinggal tunggu kopi keluar je. Tadi saya nak rekod tapi memang berkecah sebab anak saya menangis. Saya tak boleh kalau anak saya tengah menangis memang berkecah. Ni pun tengah dia sekejap. Sekejap kita sambung menangis. Dengar. Allahu Akbar. Okay. Saya kena Saya kena teruskan buat ni. Lepas ni nanti kita sambung. Okay. Korang tengok ni. Dia dah keluar. Alhamdulillah. Dia cantik. Kali kedua saya buat. Dia cantik keluar sentiasa. Macam semalam dia tersangkut-sangkut. So jadi kita sambung jap. Apa lagi lepas tu? Korang nak tahu tak, sikit lagi dia nak jadi cantik. Dia nak keluar buih-buih. Tapi tak jadi. Tapi lagi sikit. Tak apa, ni kali kedua buat. InsyaAllah kita kena berkali-kali buat sampai berjaya. So inilah hasil air kopi saya. So nanti esok kita sambung. Ataupun malam ni rajin buat lagi. Okay. Okay korang. Sekarang dah pukul 5. Lagi 10 minit pukul 5 guys. So now anak saya dah tidur yang baby tu. Hui, nak pujuk dia suruh tidur tu. Tak tidur. So sekarang dia dah tidur. Sekejap, tutup kipas. Saya nak lepak dekat luar. Korang nampak tak? Kat belakang saya ada cermin. So tadi kan nak cerita lah. Tadi saya dah buat air kopi dekat mocha pot. Lepas tu anak saya yang baby tu dia meragam, dia nak dekat saya. Saya tak tahulah kenapa dia tahu kan plan saya nak buat apa. Nak buat konten lah. So dia kacau lah saya punya plan. Tapi it's okay, tak apa pun. Kita layan je. So sekarang nak bagi tahu. Lepas dah pujuk anak saya semua.
Lepas tu dia tak tidur lagi. Tak tidur lagi. Dah lah sampailah asar. Masa sebelum asar tu saya sempatlah ya, sambil jaga baby tu, sempatlah saya buat air latte, kopi yang daripada mocha pot tu lah. Kita nak rasa. Biasa macam tu. Kita dah buat kat mocha pot, air tu kita kena rasa. Selalu macam tu. So sebab tu saya kena buat sehari sekali, kena buat air mocha pot sebab nak R&D lah. Kita duduk guys. Penat dah. Kita duduk. Tengok ni. Kita duduk dulu. Jemput duduk korang. Okay, sambung balik cerita. So saya dah rasa air tadi. Lepas tu terus masuk azan asar. So kepala saya dah mula ting tong. Itulah saya ni dah rasa air kopi dia akan macam tu. Kepala akan jadi ting tong ting tong ting tong. Sebab apa? Masa Zuhur tadi saya dah buat air matcha latte. Air matcha strawberry. Air matcha ni pun ada kafein juga. So asar tadi dah nak asar minum air kopi pula. Jadi hari ni 2 kali kafein saya telan. Kafein macam tu lah. So kepala dia tintong pula. Harap-harap tak ada apa-apalah. Cuma itulah, kalau orang yang kalah dia akan jadi apa? Dia jadi laju lah, menggigil badan semua tu. Tapi okey je. Saya tak ada macam tu sangat. Dulu ada lah, sekarang dah tak ada dah, alhamdulillah. Okey, sekarang ni saya dah selesai saya punya plan kan. Dah buat mocha pot, dah R&D semua tu. Iron baju suami saya je belum guys. So sebelum saya nak iron baju suami saya nak unboxing barang. Sebenarnya barang saya tengok dekat dalam barang-barang yang saya order tu semua kat dalam TikTok dengan Shopee. Saya tengok kat dalam TikTok saya yang saya order belum sampai lagi. Saya bagi tahu awal, senang sebab saya nak buka dulu yang tu. So sebelum saya mungkin tak sempat kot nak buat video ke apa, tengok macam mana, tapi saya beritahu kak saya punya yang ada sekarang tinggal 15. So kali ni saya order 100 pula. Sebelum ni saya order 50. So yang ni saya order 100 tanpa stiker. Saya pun tak tahu lagi bila nak buat stiker kan, nak tampal dekat cawan. Saya plan nak tulis nama je, ni kopi semaca dekat cawan tu, nama je kan. Logo mungkin nanti kot. Macam tak sesuai pula logo ni Kobis tu. Macam tak sesuai. Tapi tengoklah macam mana. Tapi itulah, suami saya suruh minta tukar nama ni Kobis semaca tu. Tapi korang rasa nak tak nama apa? Saya pun tak tahulah nak letak nama yang hipster ni kan, yang Islamik sikit. Hipster yang Islamik. Kalau korang ada idea, letaklah komen. Bolehlah saya tengok-tengok kan, okey ke tak, sesuai ke tak kan. Setakat ni saya tulis ni Kobis Matcha. Dan tak ada orang pakai pun nama ni Kobis Matcha tu. Yang ada saya tengok ni Kobis Barista, tu ada. Lepas tu ni Kobis apa-apalah, macam-macam ada lah. Tapi ni Kobis Matcha belum ada lagi guys. Ni Kobis Coffee masa macam belum lagi ada. Tapi tak tahulah sesuai ke tidak. Sebab kan saya punya customer majority banyak order matcha daripada kopi. Okay, kita nak unboxing barang. Tengok bersepah dah makin penuh barang. Dah sebenarnya cantik dah susun, tapi disebabkan sumbat kat atas meja ni, lalas penuh, berserabai dah terus. So kita nak unboxing barang, kita nak duduk kat mana ni? Kita nak duduk kat sini lah. Kita buka kat sini. Sekejap Okay korang, kita dah setting. So ni kotak coklat, kotak coklat pula, kotak kopi ni saya nak buang dah. Saya nak beritahu lah sebab dah buka awal. Semua awal. Ni nak buang. Kita nak unboxing tau. Ni kopi memang saya rasa kena simpan. Nak buang ke tak? Kita nak simpan. Sebab penuh atas meja kan. Yang tak pakai tu kita simpan. Yang ni saya order kedai yang sama lah. Ni. Tadi saya cuba kopi ni. Allah, saya tak tutup rapat tu. Oh, tutup. Risau. Kopi kena jaga baik-baik sebab tak nak kasih dia berangin. Maksudnya masuk angin lah. So yang ni saya tak simpan sebab saya pakai yang ni. Yang ni simpan sebab tak buka lagi. Dia setiap jenis lain-lain tau kopi. Saya ada order kopi lagi. Itu kopi yang tak ada kafein. Adalah kafein tapi tak banyak. Hanya 0.01% je. Nanti saya tunjukkan korang. Tak tahu sampai bila.
Saya tengok dekat dalam app, dekat TikTok lah kan. Saya tengok kat situ, esok baru sampai. InsyaAllah. So hari ni kita random apa yang ada je. Sebab kita nak buat konten daily vlog. Vlog daily. Kan? Daripada pagi tadi kita rakam. So sekarang dah petang. Agak harapnya sampai malam lah habis. Selalu sekerat jalan sampai petang je. So kali ni nak try sampai malam saya buat apa seharian dekat rumah ataupun seharian saya buat kat mana-mana lah. Okay, ni simpan. Banyak bercakap pula kita. Tak apa, biar banyak cakap. Ini salah satu terapi juga. Sebab saya duduk rumah, tak jumpa kawan-kawan, tak jumpa apa-apa. So kenalah banyakkan bercakap supaya apa tu orang kata, bila kita ni banyak bercakap, tapi banyak bercakap yang berfaedah lah. Jangan cakap benda merepek. Supaya salah satu orang kata terapi juga, terapi mulut. Okay, ni saya letak dekat sini supaya esok boleh pakai lagi. Ini ni botol kopi daripada parti. So saya letak air kosong sebab nak bersihkan kat dalam-dalam dia. Lepas tu air ni saya tak buang kat sinki. Saya terus buat mandi. Air tuang kat kepala je terus. Bau wangi guys, bau kopi. Saya suka bau kopi. Sebab dia bau lemak kopi tu. Bau macam bau kopi-kopi, macam bau smoky asap-asap tu. Tapi bukan bau asap rokok tu. Ni nampak ni tak? Sempit sangat lah tempat. Tak ada space dah. Aduh. Panas pula. Saya tak buka kipas guys. Sebab kalau buka kipas, nanti korang tak dengar. Nampak tak muka Umi? Nampak? Okey, nampak. Sebab nanti suara saya tak dengar. Macam suara macam tenggelam timbul macam tu. Lepas tu saya tutup semua tingkap ni. Lepas tu tak tahu nampak ke tak, jangan kat lampu. Saya terpaksa tutup belakang ni. Risau nanti orang nampak. Kalau kat tepi tu tak nampak, pokok-pokok je. Ini tak kat sini lah. Okay. Bawah ni. Saya tak ada space nak simpan stok. Semua dekat bawah meja ni je. Harap-harap suami saya tak marah dah. Lepas ni saya tak beli lagi dah. Pakai je apa ada. Jangan beli lagi. Sebab banyak modal dah keluar. Mesti orang akan tanya berapa modal saya keluar untuk beli barang-barang air. Saya congak-congak lah dalam 2,000 juga. Tapi saya belum kira lagi. Nanti kita kira sama-sama tahu kejap lagi. Tapi tak tahu lah sempat dia tak. Sebab kejap lagi nak air baju suami saya. Okay, kita buka. Banyak cakap pula. Alamak, Syifa tolong ambilkan gunting boleh tak? Gunting Okay. Ni kopi tak sini sikit. Kenapa bila bercakap je tercungak-cungak? Cuba. Gunting dekat bawah tu tempat sudu-sudu tak ada. Banyak betul barang berselerak ke atas ni. Yelah, barang niaga kan. Barang buat air ni. Thank you. Okay, kita buka yang kotak besar ni dulu. Kita nak cepat. Kita nak cepat. Aduh. Nampak muka ni? Nampak. Okay, bagus. Sebab Mila zoom kan. Kaki tak nampak kan? Kaki tak nampak kan? Tak nampak. Okay. Suami tak kasi talking. Kaca ke tak tahulah kaca ke tidak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Berat lagi. Tada. Ui, dia balut ketat tu guys. Saya rasa kaca kot sebab berat ni. Ni botol sirap tau. Tapi tak tahulah nak buat niaga ke tak, kita kena try dulu.
Kaca korang. Kaca korang. Kena hati-hati. Jangan tercampak. Tada! Kaca. Kaca. Korang tak dengar kan? Kaca, okey. Ni. Korang dengar tak? Kaca korang. Alah, dengar lori. Harap-harap tak adalah masuk kat dalam video saya. Okey. Ni kaca korang. Patutlah berat ke dabak. Kita buka ni. Korang dah sekarang ni kan petang kan, orang balik kerja. So banyaklah laluan kat depan rumah saya ni, kenderaan. Minta maaf sangat kalau tenggelam timbul video saya tengok video sebelum ni penuh dengan suara tenggelam timbul. Ya Allah, kemek kemek dah. Penutup ni dah kemek. Kita tengok expired bila ni. Tak ada pula tulis kat sini. Expired. Okay, dia tulis kat sini 13 Mei 2026, tahun depan. Lagi sikit. Lagi berapa bulan nak habis. Patutlah dijual murah. Ada promosi dekat dalam TikTok. Harga dia RM23 je. Tengok, ikutkan mahal ni, 40 lebih, 49 ke macam tu. Okay. Ni kita tak tepi. Dah siap. Susu saya. Okay, barang yang seterusnya. Kita ni tak kat mana jap ni. Jap ni untuk letak barang delivery, barang-barang orang order. Order air. Jap. Ni badan saya dah start gigil guys. Bukan apa, sebab apa? Ni bukan sebab panas. Sebab tadi minum kopi. Bila minum kopi macam ni dah jadi. Ni resit kena simpan, jangan buang. Okey, barang seterusnya ni kau tak comel. Sikit lagi nak jatuh handphone. Okey. Tada, comelnya. Tada. Saya beli lagi apa? Frother, maksudnya mesin untuk blend. Sebab kenapa saya beli lagi? Sebab kadang-kadang ada satu order dia minta matcha, dia minta matcha, minta susu, dia minta coklat. So macam satu tu lah nak guna gaul semua tu. Ya Allah, kan risau rasa apa? Campur-campur kan. So saya beli ni khas untuk susu. Nanti insya-Allah ada rezeki beli lagi satu untuk coklat. So kita beli beza-beza lah. Kali ni saya beli warna putih. Tada! Comel kan? Brand yang sama tau. Saya rasa brand yang sama yang item kita buka tu kan. Korang tengok tak video sebelum tu? Brand yang sama. Warna putih comelnya. Ni wire dia bagi. Lepas tu ni macam mana cocok dia? Cocok dia lain pula yang ni kali ni. Asal tak cocok lah. Bismillah. Alamak. Macam tu je ke? Okay guys. Cocok dia macam tu je. Macam yang sebelum ni dia clip. Yang ni cocok macam tu je, panjang. Ya Allah, nak cabut Masya Allah. Korang dengar? So ada bateri, kena charge juga. Walaupun baru sampai, dia kena charge juga bagi dia penuh. So macam tu je lah cocok dia. Tapi cocok dia bukan jenis clip. So saya suka lagi satu warna hitam ni. Tapi tak apa, murah je, dalam RM10 je. Okay, dah tak tepi. Dah siap. Ni wire simpan. Okay, buka yang seterusnya. Ni berat guys. Ni boleh kalau kena kepala orang benjol terus. Janganlah ketuk kepala orang, tak baik. Puilah. Korang dengar tak suara saya? Saya dengar sangat-sangat suara saya. Sebab saya geram video saya sebelum ni. Ada yang tak dengar suara, ada yang ada suara. Sabar je lah. Korang layan je sampai sampai lipat baju. Aduh, saya rasa macam bosan video saya ni. Saya tak tahu nak cakap macam mana.
Tak kisahlah. Bosan tak bosan. Lagipun saya pun tak expect langsung lah kalau video saya ni korang tengok ke tak. Tak ada. Tengok besi guys. Tengok. Ya Allah besarnya. Berat korang. Berat. Macam hammer yang ketuk besi. Ketuk paku tu. Ini pemerah limau. Nanti letak limau dekat sini. Lepas tu tekan. Icik kuat-kuat. Sebab saya memang suka minat air limau. Memang perlukan ini. Tapi bawah dia macam kena serik je. Cala-cala banyak. Tak bestnya. Barang display ke? Tak apalah. Macam mana? Barang postage kan? Kita tak boleh pilih-pilih. Okay, ni seterusnya. Seterusnya guys. Tada! Saya punya stok straw dah tinggal sikit kat sini. Jadi ni saya tambah lagi straw 100 pieces. So saya bolehlah tambah-tambah kat sini. Tengoklah tempat ruang saya, tempat simpan plastik semua kecil comel. Tak reti nak susun macam mana dah. Ini keluarkan dulu kejap. Keluarkan dulu. Alhamdulillah. Mahal tau. Ini RM8.10 sen. Mahal ke dabak? Mahal ke dabak? Dari mana dah? Saya cari yang murah-murah semua tak dapat. Semua dah habis stok. Saiz yang saya nak lah. Semua saiz yang tak habis. Yeay, dah cantik tempat saya. Penuh dah barang. Sama ke tak ni? Dia punya panjang ni. Sebenarnya sama je. Sama je guys. Cuma nak dia punya tu. Oh, dia punya ni. Bawah dia ni tinggi. Tu nampak macam ni ha. Okay. Dah penuh. Sukanya. Kalau macam sikit tu macam tak best lah. Saya suka tambah stok. Bukan tambah stok tu satu pembaziran. Tak. Kita nak menjual beli ni biar ada stok. Macam susu tak boleh satu. Tapi ni ada lagi kat bawah. Saya letak kat atas ni. Nak bagi tu, nak bagi yang nak tunjuk lah yang kita pakai susu ni. Itu satu. Yang kedua, kat bawah dah tak cukup ruang. Ada nyamuk lah korang. Dapat pun. Tiba. Nyamuk datang kat sini. Okay. Ya Allah. Ni kena letak tempat lain. Tapi pen letak kat sini tau. Sebab pen ni function juga untuk saya tulis orang order air. Tak ada orang keliru ni air apa kan. Sebab satu order, kadang diorang order dalam satu tu ada 2-3 jenis. So kena tulis. Dah 2-3 jenis tu rupanya sama. Rupanya tak sama. Dalam tu ada vanilla, ada hazelnut, ada caramel. So kena tulis juga. Kalau tak tulis memang tertukar air. Okay. Kita nak sambung kerja saya, kena iron baju suami saya. So nanti kita sambung. Nak tunjukkan korang saya iron baju pun saya tak boleh juga. Sebab telefon saya dah nak panas. Sekejap saya rasa. Panas guys. Saya risau dia lag kat dalam ni. Dia lag jadi slow, video pun tak cantik. Lepas tu yang kedua, dalam ni juga saya kena terima order air. So saya just update je lah macam tu kan. Doakan saya dapat beli kamera baru. Tengah target ni. Korang doa lah bisnes saya maju. InsyaAllah boleh kumpul modal. Okay. Korang makin turun bawah dah. Tripod ni longgar. Kepala dia tak kena kan. Tak match. Okay. So saya nak pergi iron baju. Okay. Nanti kita sambung. Okay korang semua sambung balik. Sekarang dah pukul 9.25. Lagi 5 minit pukul 9.30 malam guys. Dengar tak? Saya rasa risau tak dengar sebab terlindung mic kat tepi ni. Walaupun tak ada mikrofon tapi mic handphone ni dekat tepi ni. Tepi ni. So saya nak cakap barang saya lagi satu tu kan. Dah sampai petang tadi. Nak kat maghrib tadi dah sampai. So kita letak kat sini. Okay tak? Saya kena tengok balik. Mak tak kena balik. Tak boleh dah. Okay. Saya harap okey lah kan. Sebab saya letak dekat belakang botol. Okay. Barang saya sampai dah ni. Jom kita buka. Yang ni yang saya cakap tadi cup. Alhamdulillah dia sampai hari ni. Gunting sekejap. Saya kena buat cepat sebab anak saya tengah tidur. Takut dia terjaga kan.
Sekejap. Buka ni. Oh, bawa apa? Dia pakai pisau lagi senang punya. Tengok ni. Tada! Ni penutup dia. Satu ni mungkin 50 tau. Okey. Tada! Wah, kali ni saya beli yang besar sikit tapi still 14 ounce. Tada! So total 100. Habis dah. Saya tak sabar nak letak kat situ. Okey. Tu je. Dah siap. Okey korang. Selah tersasup pula. Okey korang, saya dah settle vlog harian gitu. Sekarang dah pukul, alamak, jam kat luar lah. Jam kat bilik ni tak ada, dah rosak dah buang dah. Tadi 9.30 buka barang tadi kan, kap saya sampai mungkin dalam 9.45 macam tu. So sekarang ni ingat saya nak bawa korang ingat nak bawa korang ni buat kira-kira. Tapi disebabkan dah malam, anak saya mesti cari saya, baby tu. Dan kesian dia hari ni. Dia tahu Umi dia nak buat kerja. Dia saja menguji Umi dia. So saya nak ajak korang ni lah main pula. Kira-kira saya punya modal kan, beli-beli barang semua tu. Nak ajaklah korang tengok ke nak kira sekarang? Jangan sekarang. Sebab dah lewat malam dah, tak elok. Saya kalau boleh pukul 10 dah ada kat dalam bilik dan keadaan tenang-tenang dah. Kan? Saya memang macam tu. Walaupun berniaga air sampai pukul 12 malam, kadang-kadang saya on, kadang-kadang saya tak on. Kadang-kadang saya tutup awal lah. Sebab tak nak mengganggukan. Tak nak mengganggu semua orang. Okay. Saya rasa setakat ni je video vlog harian. Pertama kali guys saya buat macam ni, daripada pagi sambung ke malam. Kalau tak mesti sekerat is another day. Macam hari lain pula. So ni the first time saya buat macam ni. Kalau rasa macam okey, saya akan buat lagi buat macam ni. Tapi kalau tak okey, terpaksa kena buat another day. Hari yang lain. Mengada kan. Tak apalah, suka hati kita lah nak cakap apa pun kan. Kalau orang nak touch, kalau orang nak judge ke apa ke, diorang akan komen kan. Okay lah, tak ada mengalut. Okay, Alhamdulillah nak bagi tahu sebelum saya unboxing barang saya yang cup tu, saya dapat order. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terima kasih korang sebab doakan bisnes saya masuk. Walaupun tak banyak pun. Tadi order dalam 3 cup. Alhamdulillah, sikit pun jadi syukur sangat lah. Walaupun 3 cup tu, saya rasa macam 3 cup tu orang order 30 cup tau. Saya rasa macam syukur sangat. Alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat. Seru je. Okay. Ya, itu je lah. Terima kasih korang sebab sudi tengok video saya sampai habis. Daripada awal sampai habis. Yang mana skip ke, yang tak skip ke, saya ucapkan terima kasih juga. Minta maaf kalau ada tersalah ke. Dan minta maaf juga kalau ada kelakuan saya agak annoying kan. Korang komen supaya saya tahu kesilapan saya kat mana. Okay, lepas tu terima kasih sebab sudi komen, like dan subscribe. Okay, kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.